jurang. Okey. 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 So, bila di jurang ni dia boleh lihat beberapa perkara tentang jurang. Jurang ni luas sebenarnya. Biasanya kita cakap tentang apa? Jantina saja kan. Jurang ni luas. Satu perkara yang kita boleh buat adalah apa? Kita akan tengok tentang gender, betul? Ya. Gender. Kemudian kita boleh lihat dari segi aspek apa? Ialah aspek aras kesukaran. Nampak tak? Kita tengok berapa ramai pelajar kita yang gagal jawab arah rendah. Berapa ramai pelajar kita jawab tak tahu berapa dia punya peratus keupayaan pelajar tu dalam menjawab aras tinggi, sederhana dan rendah. Contohlah, kalau katakan soalan, katalah kita kata tadi ni 5, 3, 2 kan. Maknanya kalau katakan pelajar kita dapat jawab perfect score dekat sini, dan sini dia ada masalah, so dekat sini lah tumpuan. So kita akan lihat dari segi jurang skor antara dia. Okay. Kemudian ketiga, kalau katakan contoh, kita boleh lihat juga kalau di sekolah kita susah nak bezakan antara sosial ekonomi kan. Cuba sekolah boleh buat tengok jurang antara kelas nombor 1 kelas dengan nombor 1 dengan kelas nombor, katalah contoh dia kelas nombor 3 kan. 3 ni mungkin tak aliran. Contoh ni nombor 1 ni ada sains. Ni lah perniagaan. Okey, bila kita tengok tadi tentang sejarah. Okey, berapa jurang antara gap antara kedua-dua ni? Kelas. Kita boleh lihat. Jurang Kan? antara kelas lah. Jurang. Jadi kalau contoh kelas nombor 1 katalah dapat 2.00, kelas nombor 1 dapat 2.00 kan. Okey, kelas nombor 2 dapat katalah 3.00. So, kelas nombor 3 dapatlah kata 6.00. Dan purata sekolah katalah contoh 4.00 contoh grade kan, grade purata sekolah, grade purata dia kan, PMP dia. Batas dekat sini. So, jurang dia tinggi. Jurang antara kelas. Dekat sini tuan-puan, maknanya fokus perlu diberikan kepada dan dalam kelas pula. Antara murid lah. Antara murid pula kan. Yang keempat, jurang antara murid. Kalau contohlah kelas nombor 2 kan. Mungkin ada di kalangan kelas nombor 2 ni pula kita tengok secara umum kan. Ini kita perlu zoom. Sebab kita nak ajar pendekatan berbeza mungkin. Betul tak?